Salam sejahtera guys, nama saya James dari WCS Motor Sdn Bhd. Hari ini saya berada di salah satu cawangan kita Enforce Smart Shop di Banting depan Balai Bomba. So hari ini kita bawa masuk sebiji motor Buber lah. Buber yang ini 500cc punya Superbike. Kita tengok brandnya benda, lepas tu namanya Napoleon Bob 500. Okey, kita tengok dari depan lah. Dia memang datang dengan lampu besar, signal satu biji memang LED. Lepas tu dia tayar depan dia pakai Tim Sam. Dia memang besar, tayar dia memang besar dengan lebar dia saiz 150 80 16 inch dengan dia pakai single disc brake ABS. Motor ni dari segi keselamatan dia siap dengan traction control. So dia memang bagus lah. So kita tengok dia punya fork dia memang cantik ini fork. Lepas tu dia ada traction control lah tadi suara cakap. Lepas tu kita tengok dari sebelah kita tengok engine dia pakai V-twin engine. V-twin engine double overhead cam. Lepas tu dia memang dua silinder V-twin engine. CC dia 475cc. Tapi tulis dia 500cc lah. Tapi actual CC dia 475cc. Horsepower dia 50. So dia datang dengan dua warna. Ini warna black, hitam emas dengan ada warna grey. Warna grey silver lah. Tengok korang suka yang mana satu warna lah. Dua-dua bagi saya pun cantik. Tapi saya personally lagi suka warna grey lah. So ini dia V-twin engine 500cc dengan horsepower 50. Top speed lebih kurang dalam 150 lebih lah. Feedback dari customer 150 boleh lagi naik sampai 16 lah. Tengok korang berani press ke tidak. Okay. Motor ni kita tengok dari segi dia punya spek. Dia memang datang dengan single seat saja. Dia datang dengan single seat. Lepas tu dia tak ada tempat simpan barang, dia tak ada bonnet. Motor ni memang pakai selesa nak pergi jalan-jalan saja. Single seat, tak ada seat belakang, tak ada footrest belakang. Tapi aftermarket boleh pasang satu lah. Aftermarket memang boleh pasang dengan boleh pasang footrest dia. Sekarang kita tengok dari depan dia punya spek semua. Okay, ini seperti biasa loh. Dia on off, starter engine cut off. Lepas tu dia ada satu hazard light. Lepas tu ni start button. Dia punya kiri depan belakang disc brake. Dengan dia ada traction control. Ini boleh tutup traction control dia. Signal horn. Dengan dia lampu besar, lampu kecil. Dengan dia high beam. Dia tengok meter dia pula. Meter dia memang full digital lah. Color full digital. Okay, dia ada tunjuk dia punya meter, mileage. Lepas tu dia punya tweet. Dengan dia punya masa semua ada kat sini lah. Ini sekarang minyak suara tarak. Lepas tu tangki minyak dia 16 liter. Dengan tengok belakang pula. Belakang dia memang original datang dengan exhaust pipe. Double exhaust pipe lah. Double exhaust pipe dengan dia single disc brake ABS. Single disc brake ABS single port. Lepas tu ini tayar belakang dia lagi besar. Depan so besar, belakang lagi depan. Lagi besar. Dia tayar Tim Sam. Saiz dia 180, 65 dengan 16 inci. Dia memang besar. Dengan motor ni boleh tengok dari segi sini. Dia pakai single absorber sini. Dengan dia pakai belting tau. Guys, motor ni dia bukan pakai sprocket. Dia bukan pakai sprocket satu set lah. Dia memang pakai belting. Belting ni dia benefit apa tau. Belting dia memang kurang noise. Dia tak bising. Dengan dia tahan lama. Tahan lasak. Yang ini rasa boleh pakai sampai memang tahun lah. Boleh pakai sampai tahun baru dia rosak. So memang kena jagalah. Tapi ya letak minyak. Tapi ya tukar lantai, tapi ya tukar sprocket besar kecil memang tak payah. Ini pakai belting saja. Senang nak buat maintenance. Okay. Lepas tu kita tengok pada dia punya engine pula. Okay, kita sebelum engine kita tengok dia punya seat height lah. Okay, tinggi berat saya 80, tinggi saya 178 macam tu lah. Lepas tu tinggi dia 61.5 cm. Berat dia 215. Tapi tayar dia memang besar dengan kuasa memang motor ni dia tinggi. Jadi sekarang kita dengar dia punya bunyi. Tengok, saya sudah tutup traction control dia lah. Jadi saya boleh bunyi original dia suara mantap. Tapi jangan cakap kalau kita modify exhaust pipe dia. Tapi bunyi original suara memang mantap. Okay, motor ni 6 speed dengan top speed 150 lebih. Dengan memang engine dia force hati lah. Kita rasa memang bagus lah. Lepas tu dia V-twin engine. Dengan sebiji 500cc pakai dia punya belting. So motor ni datang dengan dua warna. Hitam gold dengan warna grey. So sekarang kita ada buat year end sales. Motor ini kita ada ready sold dekat kedai kita WCS Motor Sdn Bhd Smart Shop
depan balai bomba Banting. So kita sekarang ada buat rebate lagi. Harga dia RM27,888 sahaja, dengan sekarang kita ada bagi voucher untuk dapatkan dia punya aksesori semualah. Kita bagi sebanyak RM1,000 punya voucher dengan harga jualan dia RM27,888. Nak beri secara cash, loan, antara loan kredit, loan company, semua kita bagi solution yang terbest dekat bagi anda. Kita deal sampai jadi dengan kita ready. So, sekian, terima kasih. Nama saya Jen dari Tabriz Motor Sdn Bhd, Enforce Smart Shop. Sekian, terima kasih.